Hari ini kita nak kupas topik tentang kenapa kita perlu bayar fee $299 untuk bulan 4 ni. Promosi daripada Oro Design untuk menjadi dealer, kena bayar sebanyak $299. Fee ini untuk seumur hidup. Mana kata kan, kalau ada yang tanya kenapa kena bayar, macam ni lah tuan-tuan. Lain syarikat, lain cara strategi mereka. Kalau kita tengok macam syarikat roti dan kek yang terkenal dekat luar sana pun membuat strategi perniagaan, kena masuk dulu jadi ahli, jadi member. Lepas tu kalau beli roti harga retail RM5. Kalau jadi member ada kad dapatlah RM4, untung RM1. Itu company roti dan kek. Ada juga pasaraya, mall terkenal dekat luar sana pun sama juga. Dia buat member lah, maksudnya kalau ada barang yang dibeli oleh member harga dia RM5 contoh. Kalau bukan member harga dia RM6. So benda ni adalah strategi syarikat masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, company yang sebegitu, kedai kek dan roti, kedai mall, pasaraya pun perlu bayar keahlian yang perlu diperbarui setiap tahun. Ini kan pula syarikat emas kan. Yang pentingnya sekarang ni untuk Oro Design, $299 tu hanya bayar sekali sahaja seumur hidup. Dan kita akan dapat platform yang mudah untuk urusan jual beli emas kita pada masa akan datang. Dan yang paling best sebenarnya, kita mendapat harga yang paling rendah berbanding dengan syarikat lain. Beza antara harga retail dengan harga dealer pun ada beza banyak sebenarnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bercadang untuk membeli secara konsisten setiap bulan ataupun setiap tahun, saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan wajib daftar sebagai dealer MBA Oro Design. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak daftar, jangan lupa ikut saya, jangan lupa DM saya akan ajar anda, akan guide anda untuk menjadi dealer emas yang betul, yang baik. Yang penting, beli emas mesti dapat emas. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye-bye.